Kalau pun nak beli motor kecil memang tak ada masalah, tapi mestilah kita nak yang berbaloi, tahan lasak, jimat minyak, betul tak? Depan dah sekarang ada sebiji Yamaha Ego Gear Pro Hybrid. So kalau pun nak dapatkan motor ni, tengok video ni sampai habis. Skuter ni mungkin nampak kecil, tapi untuk buat pakai daily memang sesuai. Enjin 125cc, single weight cam dan juga liquid cool. Yang paling penting motor ni main dengan Blue Core Hybrid. So motor ni lagi jimat tenaga tau. Untuk 3 saat yang pertama apa start motor ni, motor ni takkan pakai minyak lagi. So kalau pun nak jimat minyak, motor ni memang sesuai. Lagipun motor pun main dengan start and stop system. So lagi efisien lah penggunaan minyak. Tapi bukan untuk jimat minyak semata-mata. Motor pun boleh tahan function juga. Tengok poket dekat bahagian kokpit ni dulu. Sebelah kiri ni boleh letak handphone tau, sebab ada power outlet. Boleh lah cas handphone. Meter pun main dengan meter yang digital. Tengoklah kapasiti bawah seat ni. Boleh tahan luas juga. Kalau akak-akak nak letak handbag, nak letak botol ayak pun boleh. Lagipun berat motor pun 95 kilo saja. Sama berat dengan motor saja nak bang. Anyway, motor pun tak tinggi mana. So kalau akak-akak yang tinggi 1.4 lebih pun boleh naik juga. Nak dapatkan Yamaha Ego Gear Pro Hybrid ni, tekan beg biru. Nanti Ida roger semua detail. Untuk kakak-kakak yang kecil-kecil tu, nak minta maaf dulu tau sebelum tu, sebab Ida nak tolong hampa bagi dapat motor ni. So jangan lepaskan peluang ni. Sekarang ni pun muka pun cuma RM1 je. Tekan beg biru tau.